Selamat datang ke Palabo Live TV. Minta maaf lambat sikit. Tadi aku lena ni baru bangun. So kita tengok hari ni siapa yang kena. Aku rasa aku seorang MC lah ni. Tapi siapa kena kita bubuh ya ni. Live semalam antara yang paling best Lehan mantap. Best untuk hang lah. Untuk aku sakit. Game ni Isak ada ke? Isak ada ke? Dia ada ke tak ada ke macam tak pasang kan? Kalau draw, City nombor 2. Kalau Liverpool menang, Liverpool nombor 2. Uish, macam mana kan ni? Boleh dua-dua kalah. Bradley, adakah Bradley akan pamerkan masterclass lagi? Ataupun sekadar itu deki dengan trend saja? Apa malangnya MU ni ya? Aduh, setiap kali dua nombor 2 mesti tak lama. Kita tak boleh jadi Arsenal tu. Arsenal team yang selalu dua nombor 2 lama. From someone, aku macam dapat rasa ada pembantaian hari ni Man City 50 Liverpool. Pembantaian aku rasa tak jadi tu. Tapi kita tengok, kita tunggu dah lihat. Arsenal seri team rival celebrate Macam menang World Cup. Tak ada siapa celebrate lah. Arsenal je perasan. Sebab kami tahu dah memang Arsenal akan jatuh. Tapi dia cepat atau lambat je. Come on Erling Haaland. City. Bodoh lah Haaland. Macam mana performa Garnacho lah? Oi, semalam macam gini lah. Macam ni. Ni kena letak tangan. Oi, ada 3 game lah. 3 game straight Arsenal game berat lah. Lawan Spurs, lepas tu Bayern, lepas tu lawan dengan Chelsea. Oh, memang combo Arsenal. Adakah kita akan melihat kebotolan sekali lagi? Doku ni siut lah. Semak dia main. Musim ni dia memang lain macam lah. Dia tak macam musim-musim sebelum ni lah. Tapi MU tak boleh menang tu. Oh, Haaland. Oh, gol! Konate ralik bosku. Haaland dia kata siapa perlukan penalti. Sebab tu aku tak skor tadi. Aku sengaja tak skor penalti sebab aku nak skor gol tanduk ni. Man City bakal fight dengan Arsenal. Aku percaya MC akan fight hati musim. Arsenal sendiri kena hati-hati ya. Bradley ingat tu Vini ke boy? Vini boleh lah nak dongeng-dongeng dia. Ni Doku mat. Oh, Doku. Tengok dia punya. Oi, semak lah Doku ni. Aku minat lah dia musim ni. Sebab mana-mana pemain kalau masuk ganti. Oh! Hari pula pendek skor pula. A few moments later. Awak gol cancel. Sepandai-pandai tu 44 City lagi pandai buat error. Salahkan referee pula dah. Gol tu memang banyak cancel. Banyak selalu jadi bukan kat game ni saja. Woods. Oh, kalau Woods score dalam game ni koyak aku. Jangan dah. Pemain lain boleh score, jangan Woods lah. Foden ada. Oh! Kena Van Dijk mat. Fanmu sejak dalam rahim. Liverpool kalah. Kita sudah ada hiburan. Nasib baik tak kalah semalam dengan Spurs. Tidak, tak boleh gelak kat orang. Okay. Referee habis je lah game. Tiup je lah whistle habis. Malas tengok game ni. Tahu dah siapa menang. Lepas ni Liverpool jumpa tim yang main low block lah kan. Itu kelemahan Liverpool. Jumpa mana-mana tim pun kelemahan. Tu lah, takatlah attacking Liverpool semua barai tau. Bukan setakat attacking lah, midfield Liverpool pun barai tau. Game ni sebenarnya first half memang one sided. Mana pembelian Liverpool berjuta-juta ni tak main. Sekejap sekarang kita tengok. Aku harapkan Isak masuk. Aku rasa ketika game ni hilang. So kena masukkan dia. Masukkan Isak supaya kita boleh bahan ni lagi. City structured gila game ni. Han nak serang kat mana? Kanan tak boleh. Kiri tak boleh. Tengah pun tak boleh. Liverpool game ni harap main long ball. Lepas tu pasrah. Kesilapan terbesar Isak adalah join Liverpool. Dia jelas tengok Gyökeres join Arsenal. Sesko join mu. Dia patutnya Isak tu join apa? Kucing City je. Oh, luar Liverpool ingat lawan Selangor senang sangat. Baru Allah samakan. Weh, fan Liverpool pun tak malu lah. Dia samakan apa dengan Selangor tau. Salah kalau setakat nak back pass baik bagi Sanusi main. Sanusi MB kan, bukan Pok Go. Terajar lagi. Prediction sekarang aku rasa second half mungkin City akan score lagi. Tapi expected goal City 1.2, Liverpool 0.14. Ni 0.14 baik main pick a ball. Aku expect Liverpool kena polish dekat belah kiri lah. Belah kiri Robertson kena keluar. Satu. Nasib baik Doku tak dapat lah. Arsenal lawan Bayern. Arsenal kalah berapa?
Tak pasti lah, kita tengok game tu. Game tu bukan nak tengok Arsenal kalah, aku nak enjoy the game. Musim ni aku tak mau teruk Arsenal. City kalah skor 2 biji ni, MU naik oh. Come on City. Lagi 2 biji City. Bagi MU duduk atas Liverpool. Keluar pun jerky ni, apa lah. Tapi masuk Sabinho ni bukan padun. Okay. Aku bukan pakar Mat. Ramai salah faham kata bila aku buat YouTube orang kata aku ni pakar. Dok. Aku pun tak tahu banyak peraturan. Juga hari tu aku tak tahu pasal rule offside, orang marah. Orang kata hang buat konten tapi hang tak tahu. Memanglah aku bukan tahu semua. Apa yang aku tahu, yang paling aku tahu, esok kita bahas Liverpool. Tapi Doku game ni dia perform sangat lah. Garnacho dengan Trossard pun tak perform macam ni semalam. Aku rasa Doku kot kalau dia kekalkan performa ni. Oi, gapo miss. Tapi tak apa je hari ni. Oh, dah ramai yang koyak dah. Oh! Waduh, Mat. Bukan setakat dia left wing terbaik minggu ni, dia player of the week lah aku. Bijik lagi City, come on. MU nak duduk nombor 7 Oh, MU dah naik nombor 7 Mat. MU sebab ada kelebihan, MU skor lebih. MU dah naik nombor 7 Liverpool di bawah tapak kaki MU lah ni. Kita pijak dia apa. Baru kita boleh guna balik apa beza Liverpool dan juga Sabah. Sabah di bawah Bayu, Liverpool di bawah MU. Okay, Woods. Shoot lah Woods. Hang score tak apa game ni. Kalau hang score pun aku tak koyak lah. Dah lah aku penat tengok Liverpool main macam taik. Liverpool boleh PG main Championship. Jangan. Baik lawan dengan Selangor. Main dengan Selangor mungkin apa boleh menang. Kesian Soboslai, dia seorang je rajin tapi tim dia ubi kentang. Tu lah siapa suruh main kat Liverpool. Nanti video Reibu F 5 minit awal troll Liverpool je kasih pantun 8 kerat. Baru. Sian oh, jangan oh. Ref bayar apa? Ni Liverpool kalau bayar referee pun kalah juga. Dah tak padu tu tak padu juga. Aku dah Isak masuk. Tak cukup nak bahan ni. Isak please masuk Isak. Masuklah Isak bila nak masuk ni. KTK barat. From Arteta haram ball. Bila Bang nak collab dengan Jugado lagi. Nantilah payah sikit lah nak pergi Penang. Nanti aku Roger lepas. Aku tunggu Arsenal kalah ni. Arsenal kalah aku Roger lepas. Oh, KTK dah lama keluar. Lah dia main tak main sama je. Esok fans Liverpool ungkit 70. Biasalah 7-0. Tapi mereka tak tahu lah ni, mereka bawah tapak kaki MU tau. Sulhan, Liverpool tak main-main weh. Liverpool tak main-main weh. Bodoh lah. Tak apa, bagi je lah dia dribble, bukan dia buat apa. Tak ada. Saya Liverpool score jatuh balik MU. Salah. Jangan salah. Oh, asyik baik salah. Kalau tidak MU jatuh balik oh. Tu je lah sak dia buat. Gomez, Cesa. Keluar dah flop yang Woods ni. Fan Liverpool apa mengaku tak Woods ni flop. Dan mesti dia kata awal lagi. Pala bapak bawah dah tengah musim dah ni. Aku rasa kalau aku bukan fan MU, aku fan Chelsea. Isak buat macam kalau aku main aku score Kalau aku main aku score apa? Buat kemah Isak ni. Buat macam I will change the game if I play. Hai, saya guru besar skate Taman Sentosa Kop Diang. Macam mana nak set friendly dengan tim merah ni? 3 minit je lah masa tambahan. Tengah kena bantai. Kalau tengah 1-0 ni 10 minit ni. So aku nak end live ni. Aku nak buat video TikTok cepat. So terima kasih yang join. Jumpa next live, okay?